Wanita PKR hari ini mendesak kerajaan segera mendedahkan laporan penyiasatan kes keganasan seksual terhadap wanita dan gadis kaum Penan, Sarawak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil sehingga ke hari ini didakwa belum membuat demikian walaupun siasatan kes itu telah selesai 7 bulan lalu. Kami minta agar pihak Kementerian Wanita yang diketuai oleh Shahrizad sekarang agar membuka fail-fail lama atau ada satu sesi handover daripada Menteri Wanita yang lepas agar beliau lebih faham tentang isu yang kami perkatakan. Because seolah-olahnya keadaan sekarang Menteri Wanita yang baru apabila mendapat tugasnya sebagai menteri tidak mendapat satu taklimat yang lengkap ataupun satu handover yang sempurna yang mana beliau harus buat tindakan-tindakan selanjutnya. Laporan sudah dikeluarkan pada bulan 11 2008 tetapi tidak dibentangkan dalam parlimen. Jadi kita mendesak agar laporan ini dibentangkan dalam parlimen agar kita semua boleh mendengar dan bersama-sama merancangkan pelan tindakan bagaimana hendak mengatasi masalah wanita-wanita Penan di Baram yang mana kes rogol, kes pencabulan yang telah berlaku hampir 10 tahun yang lalu terhadap mereka-mereka ini. September tahun lalu, sebuah badan bukan kerajaan Bruno Manser Fund BMF yang berpengkalan di Switzerland membuat laporan mendakwa pekerja 2 buah syarikat pembalakan melakukan keganasan seksual terhadap wanita kaum tersebut. Menurut Zuraida, kelewatan kementerian terbabit mengumumkan hasil siasatan yang dibuat oleh sebuah badan khas itu juga menimbulkan kesangsian banyak pihak. Dengan tidak membentangkan laporan ini seolah-olah pihak kerajaan ingin melindungkan beberapa pihak yang mungkin terlibat dalam penyiksaan wanita-wanita Penan ini. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Ampang telah mengemukakan usul kepada Yang di-Pertua Speaker bagi membincangkan hal itu namun belum mendapat sebarang jawapan.